Hari tayar kau dah siap belum? Alhamdulillah, sihat dah. Oh, Alhamdulillah lah. Abang kau accident hari tu lah, okey dah? Ya, teruk pula tu. Belum lagi lah. Tapi insyaAllah lah doktor kata okey je tu. Okey dah, sambung lagi nak macam ni. Ya, baik. Jom. Hai, aku Soleha dan ini kawan baik aku Sini. Kita orang ni daripada 2 bulan semua benda kita buat sama-sama. Daripada jogging, makan, minum, semua lah. Jadilah kawan baik dunia dan akhirat aku. Aku berharap sangat sekali ni kekal yang hidup aku sampai bila. Tapi siapa sangka kan semuanya berubah sejak. Jadi hari ini kita lihat hadis yang diterima. Hadis diterima ni ada 2 pembahagian. Yang pertamanya mutawatir, yang keduanya ahad. Kita ajak ramai-ramai. Hadis ahad ni dia bahagi pula kepada 3. Yang pertama sahih. Itu tahu. Pandang awak dia. Pandang. Senang. Buat apa tu? Orang duk mengajar kat depan ni. Hang ni tak boleh kau fokus aku duk mengajar. Cuba contoh macam Solehah ni. Duk main dan kelas hang ni. Lain kali kena belajar betul-betul lah. Mak bapak hantar hang main sini bukan untuk main-main. Hang tengok macam Solehah ni. Dia pun skor bagus daripada hang. Hang duk main dalam kelas tak habis-habis. Aku tak tahulah nak kata macam mana hang ni. Kau ni. Bukan aku pula. Cakap je pun. Tu pun tak boleh. Sikit-sikit Soleha. Sikit-sikit Soleha. Soleha ni. Kau nak pastikan yang semua orang benci dia. Serabut. Sina. Kau buat apa kat sini? Kenapa? Kau okey tak? Okey je. Betul? Betul. Tak tipu Betul. Jom pergi makan nak? Jom. Jom. Lapar juga ni. Itulah, aku pun lapar. Kau nak makan apa? Aku rasa macam ayam gepuk lah. Bila sedap makan je, kita sedap makan ayam je, gepuk. makan. Okey, kebiasaannya dekat sini. Oh, macam tu. Faham. Faham. Kalau dekat sini pula. Oh, macam tu. Faham. Okey, jadi macam tu lah. Dalam konsep tu memang dia ada beberapa pembahagian lah. Tak faham Kau faham tak? Itulah, aku pun tak faham juga. Jom aku keluar. Yang gitu. Rasa kita tanya start dulu lah. Jom. Betul juga. Jom. Ana rasa Ana nak keluar dulu Ana sakit perut lah. Kak Sal, jom teman saya ambil angin. Okey, jom lah. Saya pun nak ambil angin kat luar juga. Boleh tolong tak? Tolong aku ambilkan kitab apa yang nama Jahara Tauhid kot. Sebab dia suruh. Aku dah nampak belakang. Ada boleh. Pergi. Mana pula lah kitab tu? Semalam dekat sini. Ni fikul dakwah. Wah, segarlah sikit lepas dah keluar. Sedangkan aiskrim tadi Kak Sal? Dah tak boykot. Zab, Kak Sal, mana laptop saya? Tadi bukan awak ada letak situ ke? Saya letak sini je tadi. Tak letak pula dalam beg. Tapi Zab, Soleha. Soleha. Ya, saya. Tadi awak nampak tak laptop saya atas meja? Kan saya keluar tadi angkat Sal kan? Lepas tu tadi masuk tengok dah tak ada. Laptop awak ada lah atas meja tu. Tak Cuba tengok ada. betul-betul. Serius, tadi waktu saya keluar dengan Kak Sal, ada atas ni. Tadi ada sebelum saya tinggal meja ni. Mana Kejap lah, saya cuba call Senah dulu. okey.
Kenapa pula dia call ni? Aduh, angkat je lah. Hello. Hello Senah. Kau kat mana? Ni, kau nampak tak mana laptop Salwa? Laptop dia hilang. Ha? Laptop Salwa? Tak nampak ah. Oh, macam tu. Okey lah, kalau macam tu aku tolong Salwa cari laptop dulu. Okey, bye. Assalamualaikum. Sadaqallahul azim. Salwa, macam mana laptop kau boleh hilang weh? Entahlah weh, aku pun tak tahu. Weh, aku rasa kan sebenarnya Solehah yang curi. Sebab aku ada nampak hari tu kat Martabah, dia pegang laptop tu. Kenapa kau cakap macam tu pula? Tak baiklah cakap dia macam tu. Lah, memang betul pun. Lagipun tak mustahil sebab dia tu kan miskin. Tapi kalau betul lah Solehah, aku tak tahu nak rasa apa. Aku nak rapat dengan dia. Lepas tu laptop tu, mak ayah aku penat-penat weh belikan. Betul tu weh, Solehah macam tu. Ya, aku dah kenal dia lah. Aku dah kenal dia lama. 2 dalam aku kenal. Assalamualaikum korang. Maaf lambat. Sakit perut tadi. Korang dah habis ke? Habis pun. Korang, maaf tak lambat. Sakit perut sangat-sangat tadi. Tak apa-apa. Dia salat dulu. Dia pernah lambat anyway. Oh, okey lah. Aku salat dulu tau. Aku tunggu. Lepas tu nanti kita kelas sama-sama Kau nak pergi 7E kan? Ya, betul. Okay. Okey, salat sekejap. Solat. Weh, kau tak tahu ke nak pilih Vin ke outside? Ya, Evin kau set lah. Vin lah, baru nampak kaya. Okey. Yang ni boycott ke tak? Tak boycott. Weh, aku nak tanya kau sikit ni. Kau tak rasa ke yang Salwa tu saja je nak sorok dia punya laptop? Kenapa kau cakap macam tu pula? Tak adalah. Hari tu, waktu duit dia hilang tu, dia yang lupa nak tutup locker dia. Lepas tu, disebabkan tu kau nak tuduh dia sorok laptop dia sendiri? Tak adalah, tapi benda boleh jadi. Ish, kau ni tak baik lah. Yelah kau ni nak macam-macam baik pula. Ya Allah, dia lewat. Allah, Sejak daripada kejadian tu, kabar angin tentang aku mencuri laptop mula tersebar dengan meluas. Entah siapalah yang mulakan, tapi semua orang mula menjauhkan diri daripada aku. Dan buat aku macam tak wujud pun dekat kampus ni. Dia pencuri tu masuk ni. Ramai lah yang buat kan. Mencuri pula tengok tu. Pakai laptop siapa lah tu mencuri lagi tu. Ish, janganlah. Kita ambil highlight. Ban. Ambil lah. Ni, mencuri pandai. Takkan ambil LSG tak pandai. Tipulah kalau kata aku tak sedih. Aku sebenarnya hampir-hampir je nak berhenti daripada kampus ni. Tapi aku cuba kuatkan diri dan fikir tentang mak ayah aku yang susah payah hantar aku kat sini. Hari demi hari, minggu demi minggu, mereka masih lagi tak bertegur dengan aku dan masih menuduh aku yang mencuri laptop Salwa. Macam mana sekalipun aku berusaha keras untuk terangkan kepada mereka, mereka tak akan pernah dengar. Sebaliknya, semakin menghentam aku. Walaupun aku hanya berdiam diri, nama aku tetap buruk dan aku tetap dipandang serong. Aku dah tak tahan lagi. Jadi, aku bertekad untuk jumpa Senah dan tanya dia tentang perkara ni. Jujur aku tak tenang hidup dalam keadaan macam ni. Aku geram dulu dengan dia tu. Muka je nampak baik. Padahal Betul-betul kan. Tapi kau kena tengok juga Salwa tu cuai lah dia. Dia patutnya simpan lah betul-betul dia punya laptop ni. betul juga. Mengharap ke orang lain lah letak merata lah. Apa benda. Baca alim macam tu. Tak sempat.
Senang apa tak aku nak jumpa kau kejap? Itulah. Sini lah aku nak cakap dengan kau kejap. Apa ni cakap aku? Ada benda aku nak tanya. Cakap sini je lah. Ha, biar dia. Apa? Tak Kacau lah. boleh, cepatlah sekejap je. Ya. Apa lagi dah ni? Masuk pula ni. Mana? Kat mana? Situ lah, duduk lah situ. Mana? Sini? Cakap lah, ni tak cakap. Aku nak tanya kau sebenarnya. Tepi, tak payah pegang, tak payah pegang. Ha. Cakap je, benda tak payah nak pegang-pegang. Aku tanya kau sebenarnya. Aku ada buat apa-apa salah dengan kau ke? Masalah pula ni. Kau kan yang sebab fitnah kata aku yang culik tak saluar apa semua tu. Kalau ya pun kenapa? Kau tahu tak disebabkan apa yang kau buat ni, sebenarnya tak nak bercakap dengan aku, tak nak bertegur dengan aku. Sampai ustaz-ustaz pun palau aku ni. Lah, tu je pun. Benda sikit, baru sikit tau. Tak payah nak lemah sangat lah. Apa yang aku buat kat kau? Apa salah aku? Cakap lah supaya aku boleh ubah. Kau tahu tak? Dari dulu lagi aku dah dengki dengan kau ni sebenarnya. Sebab apa? Aku malas tu nak cakap dengan kau ni. Kejap lah, bagilah tahu aku sebab dulu. Kau tahu tak? Dari dulu lagi ustaz tu dibanding-bandingkan aku dengan kau, markah aku dengan kau. Kenapa nak banding-banding? Oh, sebab tu kau marah kat aku? Yelah, beza satu markah Aku tak tahu pun, senang. Takkanlah disebabkan benda tu kau nak buat macam ni kat aku. Kau tak semua orang tak layan aku. Tu menyusahkan, mak bapak kau menyusahkan, dua-dua miskin. Semua Kenapa satu kau nak keluarga sentuh mak miskin. aku? Cukup ya Soleha, cukup. Kenapa tak boleh? Sensitif ke? Kau main mak bapak aku. Kenapa? Kau memang melampau. Dah lah kau ni. Senang. Senang lah. Senang, aku minta maaf. Senang, aku minta maaf dengan kau. Ya Allah, Senang. Ya Allah, Senang. Senang. Ya Allah, tolong. Kau kita Senang. Ya Allah, Senang, aku minta maaf, Senang. Senang, aku minta maaf. Senang, aku minta maaf, Senang. Aku maafkan kau. Senang. Alhamdulillah settle dah urusan kita. Kau jangan sedih lama-lama ya kat sini. InsyaAllah selalu aku doakan aku tahu. Kunci mana? Soleha. Soleha, aku nak cakap sikit boleh? Boleh? Aku nak minta maaf. Tapi sebelum tu, aku nak pulangkan ni. Apa benda ni? Sebenarnya, aku dan Senah lah yang sorok laptop Salwa. Kami sengaja sebarkan kabar angin, kononnya Soleha punca semua ni. Biar semua orang benci Soleha. Senah curi dan aku simpankan. Jadi macam tu lah cerita Jod. Jadi aku nak minta maaf. Di antara benda yang aku boleh simpulkan untuk dikongsikan kepada semua orang ialah kita perlu menghargai dan tidak mengkhianati orang-orang yang selalu ada dengan kita. Jagalah hubungan dan nilai ukhuwah itu sebaiknya. Jangan mudah-mudah sebarkan benda yang kita sendiri pun tak pasti. Sebenarnya seseorang yang tinggal belakang bukan sahaja merosakkan sesebuah hubungan, tapi juga merosakkan dirinya sendiri. Lalu tindakannya mengundang kepada dosa. Engkau Ustaz saja baik dengan Ustaz. Selalu bagi kau kena shake kat Ustaz. Kena shake kat Ustaz lah. Ustaz lah apalah.
Yang itu. Lepas tu kita pergi jumpa Ustaz dulu. Masuk. Di sini lah. Kau okey tak ni? Kau tahu tak mak kau nampak sekarang ni? Kau tak ada tempat elok. Kau selalu baik dengan Ustaz. Kan tiba bagi baju lah Ustaz. Bagi kurta. Kan? Kau nak markah kan sebenarnya kat Ustaz? Ya Allah, itu sebab hari guru je ni. Ni, Geri pandai. Sorry. Nah, kau lupa tempat ni kenapa?